عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sidang jemaah yang dikasihi Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada para jemaah sekalian agar kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Semoga dengan itu kehidupan kita senantiasa dirahmati, diberkati dan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dihormati sekalian, pada malam ini kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa kejadian gerhana bulan. Gerhana ini berlaku apabila bulan berada bertentangan dengan bumi lalu terlindung daripada cahaya matahari. Hal ini bermakna bulan boleh termasuk ke dalam bayang-bayang bumi sehingga kelihatan seolah-olah menghilang. Begitulah kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengubah segala sesuatu di langit dan di bumi pada bila-bila masa, dan tidak ada satu kuasa pun yang dapat mendekat qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 37, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang serta matahari dan bulan. Maka janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah pula kamu sujud kepada bulan. Sebaliknya sujudlah kamu kepada Allah yang menciptakan semuanya itu, jika benar kamu hanya beribadat kepadanya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ada dalam kalangan manusia yang beranggapan bahawa peristiwa gerhana berlaku bertepatan dengan kewafatan anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Mereka mempercayai bahawa gerhana itu terjadi disebabkan oleh kesedihan atas kewafatan anaknya Ibrahim. Justru bagi membantras kepercayaan khurafat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza ra'aytumuha fad'u Allah wa sallu hatta yanjaliya." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Kedua-duanya tidak berlaku gerhana kerana kematian seseorang dan tidak juga kerana kehidupannya. Maka apabila kamu melihatnya, berdoalah kepada Allah dan dirikanlah salat sehingga ia kembali terang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Gerhana bulan merupakan salah satu tanda keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia agar mereka insaf dan kembali mematuhi titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Peristiwa gerhana ini akan berlaku di sepanjang zaman sehinggalah matahari dan bulan dihimpunkan, dan ketika itu berlakunya kiamat. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, ketika berlaku peristiwa gerhana, kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
supaya bersegera melakukan amal saleh dan perkara-perkara kebajikan, serta menjauhi perkara mungkar, maksiat dan perbuatan syirik yang bercanggah dengan ajaran Islam. Kita mengharapkan agar kejadian gerhana bulan yang berlaku pada malam ini menimbulkan keinsafan dan kesedaran, serta dapat menambah dan menguatkan lagi keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan gerhana yang berlaku ini tidak membawa kesan buruk kepada alam tumbuh-tumbuhan serta segala kehidupan yang ada di bumi. Sebagai usaha menambahkan iman dalam diri kita, terdapat beberapa perkara yang dianjurkan oleh Islam untuk diamalkan ketika berlaku gerhana. Antaranya, pertama, melihat kejadian gerhana dengan perasaan takut kepada Allah. Kedua, melaksanakan solat gerhana apabila melihat kejadian tersebut. Ketiga, berdoa dan berzikir. Keempat, mengeluarkan sedekah. Kelima, melakukan amalan-amalan yang mendatangkan keridhaan Allah serta dapat mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 190 hingga 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi serta pada pertukaran malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu mereka mengingati Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring, serta mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami daripada azab neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.